Inisiatif penternakan lebah kelulut diusahakan oleh Pertubuhan Komuniti Tasik Berangan Pasir Mas bukan sahaja berpotensi jana pendapatan. Ia juga mampu jadi platform latihan kepada generasi muda dalam bidang agroindustri. Pengurusi Pertubuhan Komuniti Tasik Berangan, Abdul Aziz Mahmud berkata, projek yang dijalankan di Kampung Baruh Pial sejak Oktober 2024 bermula secara kecil-kecilan di atas tanah milik pengurusinya sendiri dengan hanya 65 koloni lebah kelulut. Buat permulaan, madu kelulut yang diusahakannya belum dijual kepada orang ramai, sebaliknya disedekahkan kepada saudara mara dan sahabat handai. Sebulan ni, satu lot ni, lebih kurang kita dapat 30 gram. So ni, sebulan 30 gram. Jadi sekarang kita ada 65 lot. Kita boleh antaranya sebulan dalam 20 gram. 20 gram ni, harga paling tak 150 sekarang, 1 gram. 1 kilo. Boleh. Jangan kita boleh dalam 2,000 ke. Dalam tempoh 3 bulan selepas permohonan dibuat, projek tersebut menerima geran sebanyak RM100,000 daripada ICU Jabatan Perdana Menteri. Kini, ia melibatkan 30 peserta komuniti secara aktif. Bahan untuk bunga kelulut ni, banyak saya dah tanam. Limau madu, bulu madu, jamu madu. Cuma kerana serentak, bila masa ni baru kita boleh tanam. Jadi makan masa sikit lah. Dan saya nak letak sawit dalam ni. Untuk pertama teduh, yang kedua ada hasil untuk kelulut. Harga madu lebah kelulut mencecah RM150 sekilogram. Dengan semangat komuniti dan sokongan berterusan, projek berkenaan diharap mampu menjadi contoh kepada model pertanian moden berskala kecil yang mampan dan berdaya saing.